tak nak jadi macam Bam Roy ke? Soft spoken, lembut je cakap. You nak I jadi macam Bam Roy? Mestilah. Okey. Ha. Jom kita pergi rumah Bam Roy. Terus dapat? Assalamualaikum, Bam Roy. Waalaikumsalam. Allah, ini dah basah ni. Ha? Kebetulan saya baru balik dari sungai. Jadi adalah kerja untuk Encik Nabil. Ada kerja? Okey, jom. Cantiklah Bam Roy. Mana buang ni? Bam Roy, kalau tengok video tu, nampak macam tak ada masalah je. Dengan madam gaduh juga ke? Gaduh. Gaduh? Boleh tak gaduh. Bam Roy settle macam mana? Bawa dia pergi makan ayam goreng. Itu je? Itu je. Okey, saya cuba Bam Roy. Hidup lagi lah Bam Roy. Dah kena potong mulut pun hidup lagi. Barang memang hari-hari macam tu ke? Dia memang macam tu. Itu memang dia punya rutin. Dialah yang pergi sungai. Dialah yang tangkap. Lepas tu dia siang. Untungnya. Kita nak buat masakan menu kebangsaan Bam Roy. Dalam seminggu tu 2-3 kali mesti masak lemak. Lemak cili api. Sedapnya bau salai ni. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bam Bil dengan Bam Roy dah sampai. Bam Roy. Ya. Inilah hasilnya ni. Alhamdulillah. Ya Allahu Akbar. Makan semua. Makan semua. Apa ni? Tak tanya nak bahagian mana ke? Bahagian peha ada? Ada. Nak tiru. Baru ambil dulu. Tak, saya nak tuangkan. Tak apa. Saya akan jadi hal pula ni kan, Bam Roy. Tak apa. Hormat tetamu. Tak apa, saya ambilkan untuk dia. Okey. Okey, baru ambil. Kita nak ikut Bam Roy. Ya. Saya lebih daripada Bam Roy. Saya siap suap Bam Roy. Bam Roy. Madam, nak ucap terima kasih banyak sudi layan kita orang dengan kru-kru semua. Bam Roy dan Madam memang meletup.